Jom terorai apa yang ada di Felda Lepang Menarik. Hai, inilah sekolah kami. Di sinilah kami mengekar, merimbun dan mengapai awan. InsyaAllah. Ini adalah padang kelab Felda Eagle. Assalamualaikum Coach. Boleh Coach memperkenalkan diri? Waalaikumsalam Cinta. Baik, nama saya Ustaz Muhammad Rahim bin Ramli, merupakan jurulatih bagi kelab memanah Felda Eagle Eye Archery Club. Sejak bila kelab Felda Eagle Eye ditubuhkan? Okey, baik. Kelab ini bermula pada tahun 2023. Bila Ustaz pindah datang sini, kita memulakan dengan 3 orang atlet saja pada tahun 2023, kemudian berkembang hingga sekarang, dan sekarang ni kita ada hampir 20 orang atlet yang memanah sekolah Felda Lepang Menarik setakat ini. Boleh kongsikan kejayaan yang membanggakan? Okey, baik. Terima kasih Cinta. Semenjak ditubuhkan pada 2023, kelab memanah Felda telah mencapai banyak kejayaan, sama ada di peringkat daerah, kemudian kita ada di peringkat layak ke peringkat negeri, kemudian kita ada banyak menyertai kejohanan luar di peringkat kebangsaan, dan bahkan kita ada juga di peringkat internasional. Jadi banyak kejayaan yang kita capai, kelab ini telah capai semenjak penubuhan, dan salah seorangnya kita boleh tengok atlet di belakang kita ni adalah merupakan johan daerah Hulu Perak dan juga telah bertanding di peringkat antarabangsa. Iya, Ustaz, duduk kat mana ni? Dah nak bising, tak ada langsung. Heish. Kalau anda nak tenang-tenang aja, menghirup udara yang segar dan menikmati alam semula jadi, jom datang ke Santai Dusun. Dusun Durian. Alamak, durian tak masak lagi. Macam mana guys? Hai Mina, kawan-kawan, tahukah anda Felda Lepang Menarik ini dikenali sebagai Felda Bangsu? Felda Lepang Menarik terletak di Pangkalan Hulu Perak dan merupakan salah satu tanah rancangan yang dibangunkan oleh Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda. Penerokaan Felda bermula sekitar tahun 1985. Tujuan utama untuk membuka peluang ekonomi dalam sektor peladangan, peternakan seperti menanam pokok, kelapa sawit dan buloh. Banyak kawasan Felda Lepang Menarik telah mula tanam buloh sebagai sebahagian projek komuniti lestari. Tanaman ini boleh dijadikan daya tarikan agro pelancongan dan aktiviti pembelajaran murid. Ini pokok apa? Ini pokok buloh. Ini pokok apa? Ini pokok buloh. Ini pokok apa? Ajak.
Cameron Highland. Awak, betul ke kita ada dekat Cameron Highland? Taklah guys. Sekarang ni kita orang dekat Sunset Hillview. Ni buah sawit. Belakang saya ni kebun sawit. Kat sinilah tempat ayah dan jiran-jiran kerja setiap hari. Setiap peneroka biasanya mengusahakan tanah seluas lebih kurang 10 ekar. Saya anak peneroka. Saya cucu peneroka. Saya cucu peneroka. Saya cucu peneroka. Salah satu tarikan di sini ialah Taman Rusa yang menjadi tumpuan para pengunjung dan kanak-kanak yang sukakan haiwan ini. Kita dekat mana ni? Sekarang ni kita ada dekat kolam ikan Felda Lapangan Nereng. Kolam ikan yang tenang ini bukan sekadar tempat-tempat santai, tetapi juga menjadi aktiviti terapi dan sumber rezeki tambahan kepada penduduk kampung. Oh, begitu.